Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to my 3 barang 30 hari bersama saya. Hari ni aku nak share 3 barang yang aku pernah beli RM5 hari tu. Sini ada orang yang komen, itu tanya balik barang-barang ni function ke tak. So aku nak share lah kat dalam video ni. Sorry ya, agak gelap sebab kat luar nak hujan. Anakku kat sini dia tengah punggah barang. Okay. First is this baldi yang boleh lipat. I use this a lot. Sebab aku letak benda ni kat dalam, Allahuakbar, aku gantung benda ni kat dalam toilet je. So kadang-kadang aku nak basuh baju ros, baju aku benda-benda kecil yang aku tak mau campur dalam mesin basuh, aku akan guna this baldi. Memang bagus gila weh. Basuh kecil, faham tak? Dia macam boleh lipat-lipat, boleh letak dalam kereta juga, boleh bawa apa tu mana-mana. Hang boleh buka, hang boleh lipat. Hang boleh buka, hang boleh lipat. Memang function gila. Dia tak apa nak cantik dah sebab aku memang guna banyak kali. Banyak. Aku basuh macam-macam dalam ni. So kalau hampa mencari baldi yang jimat ruang, lepas tu multi-function, boleh beli this baldi. Love sangat-sangat. Lepas aku beli baldi ni, semua benda yang aku beli sekarang aku nak beli yang benda yang boleh lipat sebab memang jimat ruang gila. Next is this towel. Aku beli dalam RM5, RM4 macam tu je harga dia. Dia besar. Sebenarnya aku beli towel ni untuk Rose. Tapi disebabkan towel ni besar sangat, so mak dia lah guna dengan bapak dia ya. Tada! Ingat tak? Towel ni besar. Memang saiz dewasa punya towel. Hari tu ada orang komen, dia tanya towel ni serap ayak ke tak? Jawapan dia serap. I use this towel a lot. Sebab tu aku share dalam video ni. Sebab aku suka sangat. Lepas tu kalau hang lipat pun dia tak besar tau. Sebab dia tak tebal sangat. Kain dia bukan kain jenis kasar tau. Jenis biasa je kain dia. And dia serap ayak. Lepas tu kalau hang letak dekat badan, dia tutup banyak. Dia bukan towel yang pendek, dia towel yang lebar. Faham tak? Lebar yang panjang. Aku suka sangat. Ini memang aku recommend sangat-sangat. Kenapa nak cari towel yang murah and elok, boleh beli yang ni. Last item kita untuk hari ini aku nak share is this bakui mainan Rose. This one sebenarnya laundry punya bakui, tapi aku letak mainan Rose sebab dia punya laundry ni small. Dia tak kecil, dia tak besar. Saiz dia tu just nice untuk kita letak mainan anak. Semenjak aku beli benda ni, memang kemas je lah. Nampak tak? Semua benda dalam ni. Cuma susah sikit lah dia nak cara mainan dia. But okey je. Bila dia dah punggah-punggah, dia dapat je barang tu. Lepas tu bila dia dah habis main, dia akan simpan balik. Benda ni kan tak tinggi sangat. So Rose pun senang nak ambil barang, nak buang barang. Faham tak? Kalau tinggi sangat, anak tak boleh ambil mainan, tak boleh ambil barang. So love ni. Yang ni murah. Lepas tu kualiti dia okey. Setakat aku pakai ni okey. Aku sebenarnya beli ni nak letak baju Rose lah. Tapi Rose dah ada dah basket yang lama tu. So kita pakai lama tu lah. Yang ni kita letak mainan dia dulu macam tu. So apa benda ni? Kau tengok lah budak ni. Dia letak biskut ni dekat aku. Kenapa? So ini je lah 3 barang untuk hari ini. Kalau hampa nak beli barang-barang yang aku dah beli ni, aku letak dekat shopping bag. Tekan je kat situ, memang direct masuk Shopee. Okey lah, itu sahaja. Terima kasih tengok video ni. Sorry lah gelap. See you guys in my next video. Bye. That's it. Love you.